Mencari kosong kilometer dan kami jumpa benda-benda antik lama ni ha. Carnation. Dia ada sungai besar ke? Sungai biasa je. Lebih daripada 100. Pandai ha. Lebih daripada 100 lebih lah. Limo ni, bukan motor ni. Limousine. Kau jangan kat situ. Unik. Kalau bawa ni kena bawa banyak awet. Kakak okey lah, kakak okey. Boleh kakak okey bos. Ni boleh angkat lagi tidak awet. Welding. Kreativiti rakyat Malaysia ha. Terkejut ya Honda tengok ah. Honda C70 Limousine Edition. Honda ni memang kalah dengan orang Malaysia. Kami cari ini. Kosong kilometer. Ha ni soal abang lama ni. Tu. Apa dia? Liga Islam kutuk penyembelihan beramai-ramai di Syam. Oh, boleh baca. Pemimpin PAS tolak formula kumpulan 13. Wah. Di sini banyak barang antik. Siapa ke janda baik singgahlah di sini. Dah masuk. Masuk dalam sana. Tadi tengok ni. Oh ya ke? Piring hitam TV lama. Betul-betul antik ni. Alamak. Ini kaset radio ni tahun 80-an. Zaman saya praktikal saya guna radio ni. Aduh, ini zaman kaset-kaset ni. Budak-budak sekarang tak tahu. Yang ni pun ada kat rumah. Dalam ada lagi. Ada kaset-kaset. Tunggu keset nombor tu. Ini zaman cartridge. Bang, ni cartridge bang. Tengok filem. Sewa cartridge. Oh, biasa kedai ni. Datanglah siapa datang ke janda baik singgah di warung ni ha. Dia buat puasa satu Ahad je. Hari ni tak ada orang so kami bolehlah meneroka. Wah, betul antik kedai ni ha. URTV. Wah, ada URTV. Ni semua zaman-zaman remaja kami ni ha. Oh, ni URTV. Wah, ni kita. Siapa cover ni? Tak kenal dah. Ini macam Azani Dewati je. Wah. TV ada, lesen ada. Betul-betul antik kedai ni. Ha, ni typewriter lama. Ni. Ni TV yang lama yang pakai apa lesen. pintu ni. Lesen. Dulu kan kita pakai nak guna TV atau radio kena ada lesen. TV setahun RM24. Ni tahun bila ni? 1994. Kalau tak ada kan. Dulu kalau tak ada kan orang cek lesen sorok lah TV radio kat mana boleh angkat. Ni typewriter. Nostalgia belajar typewriter. Sampai sekarang anak-anak heran kenapa ibu boleh menaip tanpa melihat huruf ni. Apa yang belajar kan? Belajar menaip. Dia tahulah boleh guna ni. Banyak sok khabar lama. Bagus lah ada orang ni. Ni siapa tahu apa dia. Ni nak melicingkan papan. Ketam nama dia. Bukan ketam yang boleh makan tu. Ini ketam kayu. JVC je nama dulu. Ni kukuh-kukuh lama. Lesung, barang antik lah, batu giling. Ini anak giling. Ini ada siang. Nak eja tak pandai kita ya. Mangkuk tingkat. Kalau dulu ni orang beli kat Siam lah. Rombongan ke Siam beli ni ha. Ini ada mesin ais buat ABC secara manual. Yang Siam. Siam ada 2 jenis, 3 jenis ha. Macam ni, ini yang lama betul ni. Silat-silat budak sebaya dengan usia saya ni.
Ni labu sayung. Radio ni pernah ada. Yang ini pun pernah ada. Dia tulis situ adik-beradik Kacai apa. Kalau tengok cari kat TikTok dia ada tulis situ. Mana ada satu? Mereka juga menyimpan ni ha. Vespa ke Honda? Ni skuter Vespa ni kan, Vespa. Ini katanya motor paling antik ni, rangka ni. Honda tahun bila ni tak tahu versi apa ni. Tengok ni. Diorang ni memang menyimpan barang-barang lama yang dah tak nampak rare. Ni Honda Jepun memang menangis lah tengok kreativiti orang Malaysia ni. Andai, hebat. Lalu ya. Semua simpan lagi dah. Ni budak-budak sekarang tak kenal apa ni. Orang kampung panggil lampu slide. Pandai muka bahasa Inggeris. Sebenarnya touch light. Lampu slide. Pakai bateri ever ready. Berapa biji? Ada 3, ada 2. Aduh. Antik sungguh. Ini macam Honda Kak yang lama tu. yang macam depan tu. Ni lampu bulat depan. Ada macam sini depan. Modified jadi tayar, pakai tayar apa? Skobat, tayar kereta, ring kereta. Ya Allah ya Tuhan. Pandai. Hidup tak ni? Hidup lah. Boleh ronda ni. Boleh hidup jalan. Dia pakai clutch hebat. Hebat orang Melayu. Honda mesti menangis tengok ni. Nanti tag orang janda baik. Ni dekat ni warung janda baik. Saya dah promo dah tadi. Datang kedai ni. Dia buka Sabtu dan Ahad. Datang ke warung janda baik. Ni. Awak waste je sampai terus ni. Tu warnanya.